Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang bertakwa, sekali tadi kita meninggal melainkan kita mati dalam keadaan Islam. Kerana keselamatan kita hidup di dunia akhirat adalah Islam. Kita tak berpegang teguh dengan Islam kita, walaupun kita berada di mana sekali. Dan seterusnya Allah SWT berfirman, wa atimul haji wa umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah kamu kerana Allah SWT. Maksudnya haji dan umrah adalah dua perkara yang wajib bagi kita semua seumur hidup sekali. Yang wajib. Yang kita ingat haji je wajib, umrah pun wajib. Bagi orang pertama kalinya adalah umrah yang wajib. Dan haji yang pertama adalah haji yang wajib. Yang kedua yang akan disunatkan seterusnya. Jadi oleh karenalah kita pada bab itu insya-Allah kita akan khusus umrah kita dalam masa yang ringkas yang sedikitlah. Insya-Allah di pasal kita akan adakan ketika di luar kita melakukan umrah. Jadi apapun tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah bahawa bila mana Allah SWT menjadikan rukun Islam. Betul Islam ada berapa? Lima anak. Pertama mengucapkan kalimah syahadah. Yang keduanya solat lima waktu. Yang ketiganya puasa pada bulan Ramadan. Yang keempatnya adalah membayar zakat. Dan kelimanya adalah haji. Umrah dan haji lah. Haji Baitullah Al-Haram. Maksudnya kita belah haji memang kita akan lakukan umrah. Sama adanya secara ifrad, tamattu ataupun secara qiraan. Itu cara. Jadi oleh kerana ya bila mana Allah nyatakan itu adalah satu perintah, maksudnya kita mampu sih. Mampu sih kita orang nanti. Mampu sih. Mampu sih. InsyaAllah mampu. InsyaAllah dalam keadaan penuh keyakinan. Jangan insyaAllah buat tiga ikhtiar. Yang mesti insyaAllah aku akan. Sebab apa? Sebab Allah SWT telah tentukan kepada kita yang bersungguh-sungguh kita akan dapat. Sebenarnya saya ada mustahil. Saya ada mustahil. Kita nanggap harganya macam ni pun sekalipun, ia bukan satu mustahil. Sebab siapa yang pergi Allah akan gantikan. Allah janji Allah akan gantikan apa yang kita gunakan, kita pakai. Sepanjang kita mencari, menuntut ilmu, sepanjang kita mencari wang ringgit, semua yang akan Allah timbang sebagai ganjaran amalan kepada kita semua. Jelas. Jadi kita tu kondisi dengan penuh keyakinan memang dapat. Saya ada mustahil. Dan di dunia itu saya ada mustahil bagi Allah. Allah boleh datangkan bila-bila. Jadi oleh kerana tanamkan keazaman kita, kesungguhan kita untuk kita datang untuk menunaikan haji. Dan apa sebab kita menunaikan haji dan umrah? Apa tujuan? Pertama sekali adalah tujuan dan maksudnya adalah untuk kita melihat akan bumi yang mana telah turunnya wahyu. Mekah Madinah itu adalah dua bumi yang diturunnya wahyu Al-Quran kepada kita semua. Dan bila mana kita sampai situ, kita baca Quran sama dengan baca Quran di tempat kita. Sebab isi adalah bumi tanah wahyu. Lain, ilmunya lain. Jadi demikian juga dengan ganjaran pahala. Kita sembahyang di Masjidil Haram, ganjaran pahalanya sama dengan 100,000 kali ganda. Kita sembahyang berjemaah di masjid kita 27 kali ganda. 100,000 kali ganda bersamaan dengan apa? Satu sembahyang bergelas sembahyang zuhur kita. Satu kan zuhur kita mudah dikumpul dengan 100,000 kali ganda sama dengan kita beribadah selama 50 tahun. Satu sembahyang zuhur sama dengan 50 tahun. Mulai waktu sama dengan 250 tahun. Sekarang tu saya tanya kita, berapa umur kita sampai? Sampai bila umur kita tu? Ada sampai 100 tahun? Ada sampai 1 tahun? Siapa situ umurnya sampai 300 tahun? Berkenaan dia mau? Hidup lah hidup, terus hidup. Semua hidup bergila. Sebab kita tahu bahawa limit hidup kita tu hanya 70. Kita dah mula ada lemah dah.
Dan kita pun ada target untuk ke arah sana. Jadi oleh kerana lah tuan-tuan dan puan, pentingnya kita pergi itu adalah untuk kita mengiyakan janji Allah. Apa janji Allah? Allah beri ganjaran pahala sama dengan 100,000 kali ganda yang saya akan dapat di tempat anda. Kita si boleh nyamakan, dan si boleh tak menyamakan di bumi kafir itu dengan bumi Mekah Madinah boleh sama. Sebab Madinah Mekah adalah bumi pilihan yang Allah telah tetapkan. Maka kita kena fikirkan macam ni cara kita nak pergi. Bila kita dah pergi ke lah, insya-Allah kali pertama memang agak berat. Kita nak jumpa dan sebagainya. Tapi kali kedua, ketiga Allah akan memudahkan. Minta doa dengan Allah. Ya Allah, waktu tadi tawaf nak minta, ya Allah datangkan aku di situ bertani-tani. Memang akan datang. Sebab siapa yang kaya? Allah yang kaya. Kita kaya sih. Kita sih kaya, kita mengharapkan. Kita manusia tu masih mengharapkan Allah. Masih lagi. Masih ada yang dikatakan kaya. Yang kaya Allah. Contohnya lah, kita ada nak pencen ke, ataupun nak kita ada graviti. Selalu kita nak ada graviti, apa fikirkan? Nak lakukan rumah lah. Betul. Nak lakukan rumah, nak lakukan ya. Tapi saya nak nanya, minta berapa lama kita akan diam di situ? Berapa lama ibu dah 60 tahun? Berapa lama kita jaga kan? Mungkin 20, mungkin 80 sampai lah. Mungkin malam lagi ke pulang. Mungkin esok hari kan rusak. Jadi pentingnya tadi, duit tadi yang kita ada, gunakan untuk kita mendapat manfaat akhirat yang kekal. Itulah keperluannya tadi, iaitu kita gunakan umrah. Mana yang dapat pergi haji, pergi haji. Sebab apa kita nak dapatkan apa yang Allah janjikan. Yang mana dikatakan siapa yang menunaikan haji, kan ganjarannya adalah surga. Allah memberi. Ya, tuan-tuan dan puan, itu bukan cerita tipin-tipin bukan, tapi itu saya cerita tentang alam akhirat yang kekal. Tempat yang kita akan pergi. Jadi dunia itu hanya sekadar keperluan, betul? Betul. Ya. Dunia itu hanya perlu je. Makan, adakah makan yang pertama kita? Makan hanya keperluan. Pun kita dah kenyang, perlu kita makan lagi. Cuba makan lagi. Cuba kita makan, apa akan berlaku? Yang akan merosakkan kita. Kenderaan perlu sih. Perlu lah. Tapi dalam diri itu perlu sih kita ada kenderaan. Perlu kita akan bakna motor terparking. Apa aja keperluan. Maksudnya apa yang ada di dunia itu semua keperluan. Maksud kita adalah untuk mendapat rezeki. Jadi ya yang penting kita tingkatkan amalan kita. Kita ada duit sini, kita ada duit kita. Duit itu pinjamannya. Bila boleh habis. Nah, kena letakkan pada tempat. Tapi yang mudah-mudah tu jangan lepas keluar. Kesihatan tu untuk kita melakukan haji ataupun umrah. Okey. Jadi umrah itu adalah ibadah yang nanti kita implement pada yang ketiga lah. Ini ada yang nanti kita yang lah. Ya. Okey. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu adalah dipanggil lafaz talbiyah. Talbiyah itu maksudnya kita menyahut panggilan Allah. Allah tu manggil kita berkali-kali. Datanglah berhaji, datanglah bersalat. Tapi kita menangguh-nangguh. Betul. Macam tanya mula-mula tadi lah, bila ditanya oleh Tuan Haji mandi dia, kita tahu mahal, susah, tapi nak pergi. Macam-macam fikir kan nak tinggalkan rumah, tinggalkan keluarga, kemudian harta, benda, cukup sih. Semua kita fikir. Sedangkan Allah yang maha kaya tadi dah ngajak kita pergi. Cuma kita simok nama pergi dengan kesungguhan. Dan untuk pengetahuan kita pergi tadi nak yang kita bayar adalah untuk tiket kapal terbang, untuk
visa kita pun, untuk makan minum, untuk hotel, untuk kita pun sebenarnya. Kebanyakannya untuk kita sendiri. Untuk ziarah kita semua, bukan untuk orang lain. Macam kita nak mahal. Mahalnya bergantung pada tempat dekatnya. Dan sikit lagi adalah dari segi cuti. Cuti harga yang lain sama dengan harga si cuti. Kita nak ubah di hari yang bukan cuti. Jadi itu semua adalah panggilan Allah. Kemudian labbaik Allahumma labbaik, maksudnya hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Kita menyatakan bahawa tiada syirik bagi-Mu ya Allah. Labbaik innal hamda, dan sesungguhnya pujian hanya bagi Allah. Mula muji kita apa kita kata? Muji kita lah, apa kita jawab? Alhamdulillah. Apa maksud Alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Kita tu hanya Allah beri kurniaan. Kurniaan yang Allah beri pada kita. Tapi hakikatnya kita saya dapat apa? Yang menggerakkan lidah kita, yang memberi kita kepandaian, semuanya Allah. Kekayaan Allah. Kita hanya hamba yang datang diberi Allah pinjaman. Jadi sekarang tu kita semua duit pinjaman. Pinjaman tu mesti kita lunaskan dengan cara yang sepatutnya. Antaranya adalah gunakan harta benda kita untuk mengabdikan kita. Jangan disimpan. Mungkin kita simpan-simpan tu apa akan berlaku pada simpanan kita? Kita matilah. Apa berlaku pada simpanan kita? Akan diwarisi. Kita dapat sih. Ini dapat kita mati. Jadi kita gunakan, manfaatkan untuk kita berubah. Untuk kita ambil, bukan orang lain. Kemudiannya dalam pasal yang sama, innal hamda wa ni'mata, dan segala nikmat. Lakawal mulk la syarika lak. Dan sekali lagi kita menegaskan tiada syirik bagi kita. Maksudnya kita begitu bukan kerana kita ada uang ringgit, bukan kerana kita ada masa cuti, bukan kerana kita sehat. Tapi kita pergi haji dan umrah itu adalah kerana Allah yang dia pilihan Allah. Bahkan Allah pilih kita kerana apa? Kerana kita tu kena beranggapan kita banyak dosa. Maka Allah pilih kita untuk datang menunaikan haji. Sebenarnya kita lah lama pergi lah. Selalunya bila kita pergi situ, masih ingat lagi kita bisa. Ingat lagi bila dah ada bilun dah, kita bilun dah kita ingat lagi dengan. Bukan maksudnya ingat, maksudnya masalah-masalah yang ada di tempat kita tu kita buat. Itu pilihan Allah. Sebab apa kita nak melakukan ibadah? Okey. Kemudian kita lihat kita masuk teruslah. Apa yang dikatakan umrah tu? Umrah tu adalah menuju Baitullah Al-Haram, Kaabah di Makkah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syarat. Jadi maksud umrah dan haji tu beza. Beza umrah dan haji tu adalah kita nanggah pada bila-bila masa untuk umrah, haji pada bulan ataupun masa haji. Yang bermula pada 1 Syawal sehinggalah sebelum terbitnya fajar pada 10 Zulhijjah. Dia untuk haji. Tapi umrah bila-bila masa kita boleh. Kemudian dikatakan wa'timul haji wa umratan lillah, itu adalah dalil hujah bagi kita semua bahawa menunaikan haji dan umrah adalah suatu kewajiban. Supaya Allah menyatakan sempurnakan haji dan umrah. Waw itu adalah waw akaf dalam bahasa Arab, waw bersamaan. Haji dan umrah kedua-duanya adalah suatu yang wajib kita tunaikan seumur hidup sekali. Siapa pernah pergi umrah? Ada yang pernah pergi umrah? Ada yang pernah pergi umrah? Dua. Okey, saya tanya kita yang pernah pergi umrah, ada sih rasa nak pergi lagi? Ada rasa nak pergi lagi? Okey, macam contoh kita pernah pergi Jakarta. Ada sih rasa nak pergi kali kedua? Tempat-tempat lain kita kena kita saya ada rasa perasaan nak pergi kali kedua. Tapi bila Mekah Madinah tu kita rasa nak pergi dan kita rasa macam kita keluar kampung kita. Sebab apa? Sebab kelebihannya. Yang mana dia katakan Makkahul Mukarramah. Mukarramah itu maksudnya Mekah yang penuh dengan karam. Madinatul Munawwarah maksudnya apa? Madinah yang bandarnya bercahaya-cahaya. Jadi tempat kita yang mana Mekah Madinah itu adalah kampung kita orang Islam semua. Dan Nabi menyatakan bahawa siapa yang mampu untuk mati di Mekah, di Madinah, maka mati. Karena Nabi akan bersyafaat. Kalau syafaat, syafaat itu adalah bantuan. Antara syafaat Nabi dengan doa keluarga kita, ini lebih utama. Syafaat Nabi lah, pertolongan Nabi. Doa anak kita belum tentu, keluarga kita belum tentu. Jadi untuk kita nak mati di sini, maka kena kerap datang. Mudah-mudahan kita mati.
Jangan bimbang, jangan risau. Saya tanya kita mungkin orang kita lah selalu kebiasaan yang kita dapat mati yang kubur di tanah. Betul. Ke kampung yang betul. Saya tanya kita pun kita mati di tempat kita pun berapa kali anak kita akan ziarah? Tahun sekali. Tahun sekali. Ya pun ada tahun sekali. Hari-hari dia ziarah kita. Apa manfaat ziarahnya bagi kita? Dia baca Al-Quran, Doa. pahala doa, keampunan, apa. Tapi kita tu yang Nabi janjikan kepada kita, siapa yang dapat mati di Mekah Madinah, maka mati. Mati itu bukan maksud bunuh diri, bukan. Tapi kita dapat kemampuan, kita selalu pergi, insya-Allah satu ketika kita mati di sini. Maka Nabi kata, aku akan bersama. Pertolongan dia antara kita. Itu yang Allah, ayat Nabi janji kepada kita. Okay? Jadi kita selalu pergi, insya-Allah. Okay, kita lihat umrah. Umrah tu dia ada rukun dan ada wajib. Okay, sebelum ni saya tanya lah orang yang pernah pergi umrah. Ada sikit tak orang balik pada umrah pergi haji, pulang-pulang dia jadi papa ke dana. Ada. Ada sikit saja. Berganti. Berganti Allah. Itu janji Allah. Apalah, haji ya. Janji Allah. Apa kita takut? Kita tu kadang-kadang berkira-kira nak pergi negeri cukup. Sebab yang memberi kemampuan kita bagi bukan kita, Allah. Sebab kita kena mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan beri kemudahan itu. Dia tahu kita boleh pergi, tidak ada masalah. Bila Allah kata pergi, pergi. Okey. Okey, kita lihat rukun umrah. Umrah itu adalah perkara rukun yang mana kita kena melaksanakannya dengan kita pun. Ini ada berapa? Ada 5. Pertama, niat ihram umrah. Sahaja aku niat umrah dan ihram ke atasnya kerana Allah. Yang keduanya adalah tawaf. Tawaf adalah kita mengelilingi Kaabah, tutup haji, pusingan. Bermula pada Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad, sudut Hajar Aswad. Kemudiannya kita sa'i. Sa'i itu adalah kita berulang alik daripada Safa ke Marwah. 7 kali ulang alik. Safa Marwah. Safa Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini akan berakhir di Marwah. Lepasnya selesai kita berjalan di Safa Marwah tadi, maka kita akan gunting rambut. Itu yang dikatakan bertahlul ataupun bercukur ataupun bergunting. Dan seterusnya kesemua itu mesti dilakukan dengan tertib. Maksudnya mesti niat dulu tawaf, sa'i, bergunting, ya tertiblah. Okey. Wajib umrah itu adalah perkara yang mana sekiranya kita melanggar ataupun kita meninggalkannya maka kita dikenakan syarat. Tetapi si membatalkan umrah. Yang pertamanya adalah niat ihram umrah di miqat. Dia mesti berniat di miqat sebelum atau semasa di miqat. Miqat itu adalah satu tempat yang mana contohnya lah kita ada Malaysia, dia ada satu tempat. Miqatnya adalah Kampung Manazil. Maka kita bila kita naik flight lah, bila kita terus masuk Mekah lah, kita akan diingatkan sejam sebelum sampai ke tempat miqat Kampung Manazil. Kita beritahu, okey, bagi jemaah-jemaah yang nak menaikkan haji, yang nak menaikkan umrah, boleh berniat sekarang. Sejam lagi kita akan sampai, mesti kita boleh berniat. Ataupun daripada airport dah kita boleh berniat, tapi kita kena jaga pantang larang yang harus di 13 kita. Okey. Kemudiannya meninggalkan perkara larangan semasa ihram. Dalam ihram ada 13 pantang larang. Apa maksud ihram? Ihram itu daripada perkataan haram. Takbiratul ihram, apa maksud takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu termasuk dalam rukun solat. Bila kita kata takbir Allah, maksud kita telah mengharamkan benda-benda yang boleh dalam solat. Antaranya apa? Apa yang boleh dalam solat? Makan, minum, bercakap, bergerak sesuka hati sendiri. Itu dia katakan haram. Kemudian diakhiri dengan salam. Salam itu maksudnya kita mengembalikan benda yang boleh dalam solat tadi boleh dilakukan selepas. Demikian juga dengan ihram tadi. Ihram itu maksud kita ada 13 pantang lahap, 13. Dan dihalalkan ataupun tahlul tadi dengan kita bergunting ataupun bercukur. Okey, faham? Lihat tu. Itu pakaian ihram. Orang perempuan tidak orang lelaki jelah. Ihram tu untuk orang lelaki. Buat ihramnya dari segi pakaian dia boleh pakai baju mana-mana aja. Orang lelaki dia tidak menggunakan kain ihram. Yang mana dia boleh pakai pakaian yang bersarung. Contohnya apa? Seluar dalam, stokin, seluar, baju boleh. Maksudnya berjahit itu maksudnya yang bergabung tu. Jahit tu. Okey. Jadi itu cara lelaki bagi kain ihram. Ada
Saya buka baju lah. PC saya buka baju untuk awak.